adalah pergi kepada market yang kita dah identify. Kalau sekadar nak pergi natural market 3 bulan, wassalamualaikum. What happen next? Apa selepas 3 bulan? Sebab tu penting ni. You bawa the same mission. Kerana tukar. 1000 jutawan budiman. Contoh 1000 tahfiz Al-Quran. Contoh you tukarlah buat kelainan. You buka dekat tahfiz. Lawyer buka tahfiz. Boleh ya? Boleh. Jadi maknanya korang akan pergi jumpa dengan lawyer bagi tahu dengan dia, saya dah identify ada 3 lawyer yang dah buka tahfiz Quran. Yang ni gambar-gambar ni. Ayo buatlah. Go to this market. Ya? Boleh ya? Boleh. Alright, ya? Boleh ya? Boleh. Tosah banyak. Katakanlah tahun pertama, contohlah ni, tahun pertama ni dapat 10 orang. Tahun kedua dapat 20 orang. Tahun ketiga dapat 30 orang. Ya, tahun pertama tak besar, RM50. Jadi berapa? Kali dengan 18,000 berapa? 180,000 tahun pertama. Berapa komisen? 35%. 60,000. Bagi dengan 12, tahun pertama 5,000 sebulan. Berapa income tahun kedua balik? 15,000. Ya, saya jawab kan. Dia salah Ini IQ memang salah je. Kalau dah ber-10,000 yang baru campur yang 8,000, 15,000, kita boleh tepukan pada budak yang memang pandai. Berapa income tahun ketiga Badin? 30,000. Ini campur ini. Jadi berapa? 20. 20,000. Betul? 30,000 ke 30,000? 230 ni dapat ni. Campur 15,000, 35,000. Betul? Kalau 30,000 dapat 15 ke? Kali 2? 30. Apa? Kau pun pandai. Atau bodoh. Kau pandai. Bayar. The moment you jumpa the right business with the right idea, ini korang punya result. Besok sebelah-sebelah kita pun nak pakai 30,000 sebulan. Kita pun nak pakai Honda je korang. Honda apa? Habis Honda baru. Honda HRV yang HRV baru, new yang one. All new. Black color. elektrik. Hybrid. Hybrid pun bagus. Kita pun nak pakai 30,000 sebulan. Apa yang bos saya? Emas lah. Aku tahu dia suka C-Class. Honda pun merek kan? Ni besok nanti sebelah-sebelah kita main pon. Sebab tu saya kata kita kena tahu direction kita berdasarkan kepada kita punya strength, where we are heading to. Sebab tu berniaga pakai ni. Jangan berniaga pakai contoh. Dia boleh solve immediate problem. Kita pun key in lah macam bon kan. Dia key in lah 1,000, 2,000 kan. Kemudian siapa-siapa pun beli lah. Ramai dah datang. Jadi yang datang ni asal berkepala je datang. Berkepala je datang. Betul bon? Entahlah. Saya nak tanya. Jujur saya nak tanya. Bila kita Jujur. buat mass marketing, who will be coming? Anyone. Anybody. Kenapa tak payah mass marketing? Bagus, bukan tak bagus. Untuk survive, untuk hari ni bagus. Tapi sampai bila? Sampai bila? Soalan dia sampai bila kita nak pergi market yang kita tak boleh kontrol. Apa jadi dengan labdation? Apa tu bos? Labdation. Lab session. Apa akan jadi? High labdation. Hail. Ya. Contoh, kita jual orang yang jual kowe. Ramai dah beli. Sekarang ni kowe dah ada kuku. Kuku pun dah ada yang baru dia apa? LG. SK Magic. SK Magic. Macam-macam ni nama baru yang ada. Dah pecah 3, 4, 5, 6. Apa jadi dengan budak-budak kowe sekarang ni? Lari. Tak boleh. Kalau dia klien kita, Wassalamu. sebab tu saya bagi tahu, go to professional market. Kalau you nak lama in this business, go to professional market. Mengatur pun komisen masuk komisen. Macam ni lah, siapa nama? Kalim. Banyak pula 250,000 pula masuk bulan ni renewal.
Dan kalau 20% commission, kalau 10% kan 25,000. Ada bos. Ni hari-hari dia main kau. Lain macam nebas tu. Kawan ada seorang kawan. Do you know what? Kawan bos One bagus. clap. Bagus. Good heart. Hati yang paling penting. Orang boleh rasa kebaikan kita. Kalau dia sharing, kita boleh tengok kan. Dia sharing tu ikhlas. Tak ada kepentingan. Tak ada nak mengena-ngena orang, mengatakan pedih-pedih. Tak, dia ikhlas sharing. Itu good heart. Nombor 2. Ni main bos juga. Barang orang. Yelah yang jahat semua aku. Okey, itu kelebihan engineer. Dia kreatif. Ya, okey. Nombor 3. Good heart, creative. Sebenarnya meniaga ni kadang-kadang you kena stick. Ya, nanti bila doktor yang lama-lama dia dah buka klinik, dia dah buka apa kan. Itulah Onci, I dah buka klinik, tiba-tiba meletup meniaga kat Johor kan. 10,000 satu hari collection sekarang. I dah buka lagi 3 lagi cawangan. I dah ada partner, ada ni. The moment you stay in this business, you can grow with your client. Okey, apa peluang yang you ada? Okay, pertama, grow with your client sebab you stay here. Nombor 2, grow with your client. Okay, nombor 2. Apa peluang yang you ada? Okay, you boleh mention about network. Berapa ramai network Ikram yang buat duit? Ya, yeah, especially professional doctors. Bos, Ikram tu bos, saya tak tahu. Ikram ni ikatan kawan-kawan yang geram. Okey. Saya geram kat bos. Okey, cuba Ikram stand up. Saja tanya nak bagi kau gelak. Okey, Ikram daripada asal dia, nama dia Jim. Daripada Jemaah Islam Malaysia. Jemaah Islam Jim. Malaysia daripada pecahan daripada UK, nama dia IRC. Islamic Representative Council. Satu pertubuhan grup Islam yang sangat menekankan kepada pendidikan. Dan dia punya syllabus dia lebih bagus daripada ABIM, daripada PAS. Syllabus dia lebih mantap. Lebih mantap. Cuma sekarang dia dah pecah dua. Satu yang masuk politik, jadi apa? Apa nama dia? Isma. Terima kasih ya. Lagi siapa sana? Next. Embun. Embun. Hanya takdir. Padam tu Embun.